Tu tingkah laku yang biadab, perempuan tu tak ada akhlak. Aku cakap kau memang tak ada akhlak. Apa tujuan dia? Dah lah dia halau. Lepas tu dia rakam. Lepas tu dia viral kan. Apa tujuan dia? Dia nak bagi pandangan negatif pada pakcik tu yang mencuri. Dah lah halau. Lepas tu cara dia cakap tu geng, sebab apa tau? Sebab dia rakam video tu, cara dia cakap minta maaf teratur je. Pandai dia. Cuba benda tu tak rekod. Aku rasa pakcik tu memang kena sound tepek kan. Ni tempat privacy, ni tempat kami orang yang keluar duit, kami orang yang buat surau ni, kami orang yang bayar, sila keluar. Saya bagi masa 5 minit. Kalau video tu tak dirakam, ni dirakam teratur je. Dah lah halau, suruh orang tutup lampu. Lepas tu saya cakap, semalam pun lampu tandas tak tutup. Ada kes kecurian. Kenapa nak bagi pandangan negatif? Pakcik tu lah yang mencuri. Begitu. Apalah perempuan ni, akhlak dia tak baik lah geng. Contohlah aku yang di situ, korang bayangkan. Confirm netizen cakap, dia ni lah yang mencuri.